Ni dia Pekan Merapu. Tu apa tu? Pos Merapu. Ni apa? Gerai Majlis MDL, Majlis Daerah Lipis. Ya, main bos dia. Oh, kabus Merapu ni. Oh, mantap. Tu apa? Gunung ke apa? Ish. Oh, ni rel kereta api. Depan ni ada rel kereta api. Merapu pagi-pagi kami kabut lagi ya. Mantap Merapu. Jangan beritahu kita nak panjat gunung. Yang ujung video nanti jangan beritahu. Kita beritahu. Sekarang jangan beritahu. Di dekat kita ada dekat Pahang tapi tak tahu lagi gunung mana kita nak panjat. Mungkin gunung Benung. Mungkin gunung Benung. Pejabat raya, pejabat ni, pejabat pertama. Tadi bang, baik. Nala Karupan 16 km ke arah. Seorang ada, dia akan jadi sakit lah. Sebab apa? Yang seorang ni nak tolong orang injek ke nak cari bantuan. Jadi tak ada backup. Jadi yang paling senang berjalan 3 orang. Bila seorang injek, tapi ada punca air besar di sungai. Dan ini kita akan kira sungai sebanyak 4 sungai dan 3 anak sungai. 3 anak sungai tu boleh bijak-bijak terbantu lah. Crossing sungai ni ada sungai yang pada sebelah dia ada, berapa dia ada, pada pinggang ada. Jadi setiap kali nak crossing sungai, pastikan buka pasal buka ni, yang kancing beg ni buka. Setiap kali nak cross sungai, Pergi balik 64 kilo sebab bila kita Dia dah salah kira. kita boleh buang beg. Dia dah salah kira dah. Habis lah pisang. Sekarang ni tak pastilah. Pergi 32 km ke pergi balik 32. Kalau pergi je 32 memang pisang ni, memang pisang. Maknanya pergi patah balik 64 kilo. Memang paling jauh ni, 64 kilo.
Time ni Atam tengah healing. Dia tengah fikir kenapa lah tak duduk rumah je time ni. Time macam ni duduk rumah kan bagus. Apalah penat-penat pergi hiking. Itu Atam lah cakap tadi. .47 lagi sejam nak sampai tapak kemah. Sampai sejam lah. Sebab dah jalan tadi dalam 20 minit. Mungkin tinggal lagi 30 minit sampai. Subhanallah, itu je cantik. Memang mantap. Perfect. Sorry. Time naik bukit pacak-pacak macam ni, tiba-tiba nampak waterfall macam ni. Memang hilang semua penat tu. Betul tak? Kan tak? Bila nampak macam ni cantik, hilang penat kan? Puas. Oh, puas kan? Okay, adik ni umur 21 Tengok dia pakai apa? Dia pakai crop je. Mantul. Pukul 4.40 sampai dekat Camp Core. Bukan Camp Core sorry, saya salah sebut. Sampai dekat tapak perkemahan. Tapi bukan Camp Core, ni bukan Camp Core. Pukul 8 pagi, hari kedua. Ni dekat kita dekat bukan Camp Core. Ni bukan Camp Core. Ada 70 orang kan kat sini. Kalau nak mandi tu, nak tukar baju semua, pandai-pandai lah. Macam orang, macam pelarian perang semua ni. Itu dia Atam. Baru nak pakai kasut. Semalam dia pakai slipper ni sampai dekat bukan Camp Core. Cantiknya tempat ni. Cantiknya. Pada siapa yang tak pernah pergi, tak apa, saya belanja view ni. Oh, cantiknya. Kepada sesiapa yang nak datang kat tempat ni, tuan-tuan hanya perlu jalan 16 km je. 16 km. Lepas tu dapat view berbaloi macam ni. Ni semua pokok renek, pokok pendek semua. Daun dia dah makin kecil. Kat sini sejuk.
sekarang saya duduk tinggi juga tau. Tapi apa yang masalah sekarang ni yang saya tak pasti, mana datang batu kerikil ni? Lori mana yang hantar kat sini? Tengok, lori mana yang hantar batu ni? Tak tahu lah lori tu macam mana, pakai helikopter ke apa. Tak boleh move on lah tengok benda-benda ni. Memang tak boleh move on. Akhirnya selepas dari jalan sampai dekat puncak gunung ni, puncak gunung tu, sekarang perjalanan baru separuh je. Ada lagi separuh perjalanan agak situ dah. Sekarang tak nampak pukul 6 pagi. Gerak tadi pukul 5. Okey, dah lah. Dia dah sampai dekat puncak Gunung Tahan. Tu Gunung Tahan. Itu pemandangan Camp Botak daripada atas, yang tempat kita orang tidur malam tadi. Camp Botak tu dia punya view daripada atas. Dah start lama tu, lama. Balang tu tahan lah betul. Tak siap dah. Last amal ambil beg. Tu habis. Lambat. Okey. Nama ni? Nama apa? Ambil beg juga. Apa amal? Tengah rekod tu. Jalan lah, patah balik. Okey, ngam. Dia ambil. Dia ambil. Tutup. Okey, ngam. Ni on the way turun, on the way keluar daripada Camp Core. Tak boleh
boleh terlepas tengok air terjun ni. Main lawa lagi. Pukul 11 saya dah sampai dekat sini ya. Saya tak sangka lah pukul 11 sampai. Hari tu pergi pukul 11 sampai pukul 6. Pukul 6, pukul 5. Awal agak sampai ni pukul 11. Dah sampai lah. Lama. Dah sampai awal nak buat macam mana kan. Orang kata boleh mandi. Nanti saya tanya lah siapa-siapa kat sini yang boleh mandi. Stop. Stop. Kita sampai awal pula. Camp apa ni? Bukan camp apa, trailhead. Apa ni, lepak Abang Wan, Kuala Juram. Saya jarang jumpa abang ni. Hari ni saya dapat jumpa dia. Dia macam terbang. Jadi sampai awal kan. Sampai awal dekat ni. Kita teroka sikit tempat ni ada apa? Ada sungai. Ui, ikan dia bapak ah. Ui, bapak ah ikan dia. Ui, ikan kelah ni. Ui, besar ni ikan kelah dia. Oi, ikan kelah ke ni? Tapi yang pasti bukan ikan sardin lah. Weh, macam kelah tu. Tu macam kelah tu. Saya rasa ni kelah. Saya rasa ni kelah. Sebab kalau tengas dia macam silver sikit. Tak tahulah siapa yang pakar buat ikan kelah dengan tengas ni, nanti boleh lah tolong komen Saya memang tak tahulah. Kelah dengan tengas ni memang saya tak tahu. Tapi memang besar lah ikan dia. Saya tak pernah nampak lagi depan mata ikan besar macam ni. Boleh main-main macam ni Saya tak pernah nampak lagi. Ini kalau kaki tapau nampak ni, mesti dia suka. Kaki tapau ni memang sial loh. Ikan besar lidi pun nak bawa balik. Kaki tapau memang sial. Tengok tempat ni, cantik je. Sebab apa? Sebab tak ada kaki tapau. Kaki tapau haram jadah. Turn off all the lights, got a whole lot going for you. How do I explain if you don't wanna try? She loves me when I look my best. Ui, tak lari ya. Situ-situ ya. Ui, datang dia. I'm sorry if I made a mess. I'm sorry if I'm still obsessed with you. I'm sorry if I'm still obsessed. Ini memang macam syurga lah tempat ni. Ui, nampak betul lah merapuh ni. Nampak lah. Saya tak pernah nampak ikan kelah main-main kat kaki Saya pernah pergi dekat Kelantan Saya pergi Kelantan nak cari ikan kelah, nak pancing kan. Itu nak pancing, bawa kereta berjam-jam. Seko pun tak dapat. Seko pun tak dapat. Kan tak dapat pancing. Bayang pun tak dapat ikan kelah ni. Dah tu. Saya nak menikmati ikan kelah ni.